Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia, guys. Oh guys, dalam video kali ini aku nak sembang sikit berkenaan perlawanan Indonesia menentang Arab Saudi. Korang pun tahu pada pagi tersebut Indonesia dikalahkan oleh Arab Saudi dengan jaringan yang agak besar, iaitu 3-2. Dan Arab Saudi mampu menamatkan kebinsingan rakyat Indonesia. Sekiranya Indonesia menang pada pagi tersebut, memang satu bumi, memang satu dunia akan bising mat. Dan manakala pula pada pagi tersebut Indonesia akur kekalahan ke atas Arab Saudi, dan peluang untuk Indonesia mara ke peringkat seterusnya memang agak tipis sekiranya Indonesia kalah dengan Iraq pada next game nanti, guys. Aku mengharapkan Indonesia menang ke atas Iraq, tetapi aku jangkakan Iraq akan menang ke atas Indonesia, dan peluang untuk Indonesia memang sangat-sangat tipis untuk mara ke peringkat seterusnya. Oh yes, sebelum aku nak lanjut video ni lebih panjang, aku nak minta korang like, aku nak minta korang komen, aku nak minta korang subscribe video aku supaya aku lebih semangat membuat video yang akan datang, guys. Apa tunggu lagi? Layan video sampai habis dan check it out. Peluang Indonesia ke peringkat Piala Dunia agak tipis selepas menerima kekalahan ke atas Arab Saudi, iaitu 3-2. Sejujur-jujurnya, permainan Indonesia pada pagi tersebut memang sangat-sangat terabur, memang sangat-sangat tidak teratur bagi selepas aku melihat pada malam tersebut, pada pagi tersebut. Memang corak permainan Indonesia ni memang sangat-sangat tidak teratur, sangat-sangat tidak bagus, guys. Selepas aku agak kecewa sikit dengan corak permainan, dengan serangan, dengan defender. Memang defender Indonesia pada pagi tersebut iaitu JD tak silap aku, iaitu pemain Serie A di Itali, dan pemain Arab Saudi mampu memainkan, mampu mencorakkan permainan yang sangat-sangat bagus dan mampu menjaringkan gol, dan terbukti pertahanan Indonesia agak tidak bagus pada pagi tersebut. Dan syukur alhamdulillah keeper Indonesia iaitu Martin Pais mampu menyelamatkan peluang-peluang Arab Saudi. Dan sekiranya Martin Pais tidak diturunkan pada pagi tersebut, memang aku rasa memang Indonesia akan kebobolan yang sangat besar. Sekurangnya 5-2 ataupun 7-2 tak silap aku. Memang Arab Saudi mempunyai peluang sangat-sangat banyak pada pagi tersebut. Untuk serangan pula memang out habis dengan memasukkan Clock dan memasukkan satu lagi pemain Belanda di bahagian hadapan. Memang tak ada jalan terus untuk mencorakkan permainan pada pagi tersebut. Memasuki pada minit-minit yang kedua pula, korang pun tahu pemain serangan Indonesia yang kembali dari cedera iaitu Ole Romeni telah dimasukkan pada minit yang kedua, dan baru aku nampak corak permainan Indonesia agak teratur pada pagi tersebut. Kemasukan oleh Romeni memang memberi impak yang sangat-sangat besar ke atas corak permainan Indonesia pada pagi tersebut. Tetapi dengan aku cakap tadi, memang pertahanan Indonesia memang out, memang tak ada corak pertahanan. Memang pertahanan iaitu JDS, iaitu pertahanan Serie A untuk Itali, memang macam tak ada kualiti sekiranya bertemu dengan Arab Saudi. Korang pun tengok Arab Saudi mempermainkan, iaitu di belah kiri tak silap aku Yaqub Syaryuri tak silap aku. Dan Yaqub Syaryuri ni korang pun tahu beliau sangat-sangat laju, tetapi tidak mampu untuk mengawalkan game pada pagi tersebut. Dan memang Arab Saudi mempergunakan peluang seadanya di bahagian kiri, dan bahagian kanan pula memang dikawal rapat tetapi mampu dipecah belahkan
di bahagian kiri guys. Untuk bahagian tengah juga memang aku rasa memang tidak cuna. Sekiranya Tom Hai diturunkan lebih awal, aku rasa corak permainan Indonesia akan lebih teratur sekiranya Tom Hai diturunkan. Aku pun pelik kenapa Jordi Amat tidak diturunkan pada pagi tersebut. Korang pun tahu Jordi Amat mempunyai kualiti, mempunyai pengalaman di peringkat yang besar, contohnya di La Liga, di peringkat ACL Elite, dan pada pagi tersebut Jordi Amat tidak diturunkan. Dan aku sangat-sangat kecewa dengan pertahanan Indonesia yang agak longgar dan agak tak ada pengalaman untuk mengawal game pada pagi tersebut. Dan Indonesia juga mempergunakan peluang yang dihadiahkan oleh Arab Saudi, kedua-duanya gol dari penalti guys, iaitu dijaringkan oleh Kevin Dix, dan Kevin Dix mampu untuk menjaringkan gol di sepakan penalti. Untuk open game pula, aku memang membagi 5% untuk Indonesia. Untuk open game, Arab Saudi pula memang 80% dengan corak permainan yang sangat-sangat teratur, dengan tenangnya bawa bola dan tenang mencorakkan game. Memang sepatutnya Arab Saudi menang pada pagi tersebut. Yang aku tahu pada pagi tersebut, yang kuat setahu aku, kesemua pemain ataupun coach pemula, coach baru, kesemua pemain agak berlainan wajah di Arab Saudi pada pagi tersebut. Tak macam di Gelora Bung Karno sebelum ini, pemain yang veteran dan pemain yang lama-lama, tapi pagi tersebut pemain berwajah baru yang diturunkan oleh coach baru Arab Saudi. Aku harap pada game yang akan datang Indonesia menang dengan Iraq. Tapi korang pun tahu dekat sini Iraq lebih kuat daripada Arab Saudi guys. Yang itu yang aku tahu. Memang Arab Saudi mempunyai gameplay yang agak keras, agak laju dan agak intelijen di atas padang. Korang pun tahu macam mana kualiti Iraq memang sangat-sangat keras, memang laju guys. Itu sejujurnya. Sekiranya permainan Indonesia dibawa ke next game, iaitu bertemu dengan Iraq, aku rasa peluang Indonesia untuk marah ke Piala Dunia ke peringkat seterusnya memang tak ada peluang. Dan aku harap Indonesia mampu memperbaikikan dengan corak permainan yang lebih baik untuk bertemu dengan Iraq selepas ini. Untuk fans Indonesia juga, aku harap korang menerima kekalahan ke atas Arab Saudi. Tak ada masalah wasit, tak ada masalah pengadil pada malam tersebut. Pengadil memang 100% memberi kerjasama dengan kejujuran pada pagi tersebut. Dan sejujurnya permainan Indonesia agak buruk. Itu yang aku tengok, agak lemau dan agak lemah. Oh yes, itu saja video aku kali ini. Kalau korang suka dengan video aku, korang boleh like, korang boleh komen, dan korang boleh subscribe video ini ke bawah. Dan yang paling penting, korang punya komen supaya aku lebih semangat membuat video yang akan datang. Apa tunggu lagi lah guys. Itu saja. Assalamualaikum.